Senyap. Dalam pasukan ni kalau ada yang berbunuh antara satu sama lain sebabkan duit. Sebab apa? Tak ada penyelian di bawah untuk menjaga, tengok budak-budak ni macam mana cara hidup dia. Tak ada. Sebab tu ada anggota pegawai di bawah penyelian tuan-tuan buat benda merapu-merapu. Sebab apa? Bos pun tak ambil pot. Bos bukan tak ambil pot ya, dalam bos pun sama. Pergi beli kereta dua-dua sama. Kau ambil nombor ni, aku ambil nombor ni. Pergi dengan sarjan. Ada tak berlaku? Senyap. Sebab ini memang berlaku dalam pasukan. Kau tak layak diberikan tanggungjawab untuk menyelia orang lain dengan pangkat lebih tinggi. Pangkat sedia ada pun kau tak boleh buat. Why should I promote you and recommended you for promotion? Buat keputusan tak betul, tak berani buat keputusan, nak bagi arahan tak berani, play safe all the time in order to get rank. PR pandai. Ini satu lagi sebab PR. Ni nampak buat apa? Means that there's no leadership. This the down people only working. Not all of you. Kualiti kerja macam ni, penghayatan kerja tak ada, kosong, zero. Jiwa tak ada. Jiwa bukan dalam memertabatkan pasukan. Jiwa hanya untuk jaga tekak dan perut masing-masing. Dan saya memerlukan pegawai yang terus mahu memajukan diri dalam ilmu kepolisian.